tak kau terfikir kenapa kita panggil orang putih dengan gelaran Mat Saleh? Kenapa bukan Mat Daud ke, Mat Sentul ke, ataupun Mat Cool kawanku? Salah satu teori popular menyatakan bahawa istilah ini berasal dari frasa Inggeris iaitu Mat Sailor, terjemahan pelaut gila. Semasa era penjajahan, pelaut Eropah yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan di Tanah Melayu sering berkelakuan liar dan mabuk, menyebabkan penduduk tempatan menganggap mereka sebagai Mat Sailor. Lama kelamaan bila sebut Mat Sailor sampai berbelit-belit lidah orang Melayu, bertukarlah jadi Mat Saleh. Tapi ada juga teori lain yang dikaitkan dengan Datuk Mat Saleh, pemimpin pemberontakan di Sabah menentang penjajah British pada akhir abad ke-19. Ada yang berpendapat bahawa panggilan Mat Saleh kepada orang putih berasal dari nama pahlawan ni sebagai sindiran atau peringatan terhadap penjajah. Kalau kau nak tahu juga, dekat Indonesia, Mat Saleh ni dipanggil sebagai bule. Kenapa bule pula? Istilah bule asalnya merujuk kepada warna putih atau sesuatu yang albino. Dalam bahasa Jawa dan Sunda lama, bule merujuk kepada haiwan atau orang yang albino. Contohnya, kerbau albino dipanggil kerbau bule. Lama kelamaan istilah ni mula digunakan untuk menggambarkan orang berkulit putih, khususnya orang barat. Kalau kat Thailand lain pula, orang barat ni digelar sebagai farang. Sudah, apa pula farang ni? Farang berasal dari perkataan Frank, merujuk kepada bangsa Frank dari Eropah Barat, iaitu Perancis moden, yang pernah terkenal dalam sejarah hubungan Timur Barat. Dalam bahasa Arab dan Parsi, Frank menjadi Farangi. Di India, istilah ini berubah menjadi Firangi dalam Hindi dan Urdu yang juga bermaksud orang Eropah. Di dunia Melayu, ia jadi Feringgi seperti pantai Feringgi di Pulau Pinang yang dikaitkan dengan pelaut Portugis, orang Eropah pertama yang sampai. Jadi sekarang kau dah tahu dah kenapa orang Malaysia panggil Mat Saleh, orang Indonesia panggil bule dan orang Thailand panggil farang.